Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Borak Kencang Podcast. So hari ni, saya rasa episod ni memang sangat special sebab kita selalu jumpa doktor, tapi jarang kita nak tahu macam mana and siapa di sebalik title seorang doktor tu, dia punya pengorbanan, macam mana apa yang dilalui untuk sampai ke tahap itu. Okay, so hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Dr. Hazlita Datuk Muhammad Isa selaku pakar oftalmologi. Oftalmologi betul doktor ya? Betul. Takut Pakar salah mata sebut. pun senang lah bagi semua orang faham. Takut salah sebut guys. Okay, so apa khabar doktor hari ni? Alhamdulillah, terima kasih jemput saya hari ni Hani. Okay, kita nak tanya doktor sikit lah ya. Okay. Macam saya cakap tadi lah, memang orang kadang-kadang kita pergi jumpa doktor, kita just tahu saya ada sakit, okay? Jadi doktor rawat, habis. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya pengorbanan doktor, apa yang doktor pernah lalui sampai jadi seorang doktor dan jadi pakar untuk sekarang kan. Betul. Okay, so soalan saya yang pertama, kalau kita rewind balik, okay, rewind balik yang lepas-lepas, rasanya kan kenapa antara banyak-banyak bidang perubatan, kenapa doktor pilih bidang mata? Wow, soalan pertama dah deep dah ni. Okay, pertama kenapa saya pilih bidang mata? Kalau saya imbas ke Bali, kenapa yang mulanya nak buat klinik bidang mata ni ialah kerana guru saya yang mengajar kami bidang mata ni masa saya medical student dululah, adalah antara doktor-doktor yang saya sangat kagum dan saya sangat hormati. Okey, kita kena imbas sekali kenapa saya buat medicine. Yeah. Okey. Daripada kecil alhamdulillah Allah bagikan sikit perasaan nak menolong orang. Okey, saya memang sangat berminat untuk dalam bidang perubatan daripada kecil lagi. Jadi kalau misalnya orang tanya saya masa kecil-kecil dululah, 3-4 years old, nak jadi apa? Saya kata saya nak jadi doktor. Memang dari kecil. Betul. Okey. Dan memang saya suka bab-bab menolong orang, macam gitulah, ataupun menjadikan seseorang itu lebih selesa bila dia tak sihat. Saya memang suka benda-benda begitu daripada kecil lagi. Dan bila saya pergi ke medical school, okay, dan pada waktu saya belajar pasal ophthalmology, guru yang mengajar kami atau konsultan pakar mata yang mengajar kami tu memang betul-betul seperti doktor yang saya nak jadi. Macam ikon ataupun idol kita panggil. Idola. So dia bukannya hanya sekadar memulihkan seorang, dia bukannya hanya sekadar nak bagi orang tu baik dengan perubatan, tetapi dia juga menenangkan orang itu. Dia juga bercakap sifat dia baik sangat, you know, kind of thing. Jadi bukannya sekadar merawat, tetapi juga menenangkan. Okay, pada saya itu penting untuk doktor lah. Bukan kita nak bagi ubat bagi dia baik je, tapi kita juga kena jaga emosi, kan? Kita kena juga tunjuk kita care, you know, kind of thing. So I like the way he did things. Okay, so saya pun berminat ke arah itu. Di samping itu juga, of course, bila kita dapat memulihkan penglihatan orang daripada tak nampak kepada nampak, memang sangat, saya rasa orang tu rasa macam miracle lah, kind of thing kan. So kita nampak dia punya kepuasan hati dan improvement in quality of life. Itu paling penting saya rasa. Betul. Kan. Jadi sangat-sangat saya rasa bersyukur kerana dapat menceburi bidang inilah. So that's antara sebab-sebab yang saya ceburi bidang mata. Maknanya kalau memang daripada kecil, dulu kan cikgu-cikgu suka tanya kat kita, apa cita-cita dulu? Ya, so cita-cita. memang terus jawab doktor. In fact, kalau nak go even further, I sampai cakap nak jadi doktor kanak-kanak sebenarnya. Tetapi doktor kanak-kanak pediatrik pediatrik. Tetapi bila buat pula belajar pasal pediatrik tu, saya tak tahan sangat dengan parent-parent tu yang kan, you know. Budak-budak tu okey lagi, tapi parents-parent yang ialah risau pasal anak and things like that kan. Jadi pada saya patient ada 3 pula. Bukan sekadar anak je, mak bapak pun sama kan. Jadi saya rasa amat beban, bukanlah beban tapi agak mencabar kan. Jadi saya rasa bukan bidang saya kot. Tetapi maknanya pernah try pediatrik? Pernah. Pergi ke pakar mata? Ya, saya rasa saya tak ada kesabaran sebagai pakar pediatrik lah rasanya lah kan, kind of thing. Tapi memang betul, kalau sebab kita tahu, saya rasa semua orang pun pernah pergi hospital, pernah pergi klinik. Okey, kalau bukan untuk diri sendiri, saudara mara ke kan, adik-beradik ke, memang nampak memang doktor ke nurse ke yang pakar-pakar perubatan ni memang kena jaga emosi. Betul. Sebab kena sabar. Penat dia bukan biasa-biasa. Betul tak doktor? Jadi kalau macam doktor sendiri itu masa kerja, tapi saya rasa masa start study lagi memang dah start ada rasa, orang cakap
dugaan tu tadi. Definitely. So saya ada kawan juga, banyak juga yang ambil perubatan. Yes. Dia tak boleh tahan, dia tak teruskan pun. So macam doktor sendiri, masa training atau housemanship dulu ada tak rasa macam nak give up ke ataupun macam mana? Saya rasa medicine ni sebuah vocation. Vocation ni bermaksud kita passionate pasal sesuatu pekerjaan. Jadi alhamdulillah saya, macam saya kata kat Hani kan, saya memang minat daripada kecil. Okay, saya memang suka ke arah itu. Okay, membantu, nampak orang sakit nak bagi dia sihat, nampak orang sedih nak bagi dia gembira. Alhamdulillah saya ada that kind of nak buat begitulah, okay? Ataupun saya punya aim in life, purpose in life, saya suka begitu. Jadi bila kita buat medicine ni, betul banyak dugaan, penat dan rasa tak dihargai and things like that. Memang kadang-kadang kita rasa berbaloi ke, more that like that lah. Okay, kadang-kadang kita buat sebaik yang mungkin tapi kena marah juga kan. Marah pula daripada seniors, consultant, patient pun marah, nurses pun kadang marah kita kan. Jadi kita rasa macam berbaloi ke pergi kerja pagi-pagi. Lepas tu at the end of the day, gaji pun sebenarnya tak sebanyak mana tau Hani. Kalau government ya? Kalau government ni. Jadi on call dah lah lama, betul tak? Kadang-kadang kerja more than 12 hours, more than 20. Masa zaman saya dulu more than 24. Saya pernah on call 48 hours. Saya pernah kerja 72 hours. Okay, that is quite common dulu-dululah kind of thing. Lepas tu bila balik ciput je kan gaji kan. So I think kalau misalnya kita memang tak ada passionate pasal kerjaan tu, memang kita cepat-cepat nak give kan up rasa lah, tak tahan macam tu. Betul, especially bila rasa tak dihargai oleh orang-orang kind of thing, you know, di sekeliling. Balik pula husband tanya kenapa penat je selalu kan kind of thing, tak masak ke hari ni, dah lah penat nak masak lagi kan kind of thing. Kadang-kadang itu boleh membawakan kita kepada rasa nak give up. Okay, tapi alhamdulillah, as I said, because I'm passionate about it kan, saya terima dan go through it je lah kind of thing kan. Ada juga kawan-kawan saya yang unfortunately memang tak berminat nak buat. Tapi dulu-dulu kan, yelah, kalau jadi doktor ni kononnya glamour kan, and then sesuatu yang apa kita panggil tetap, you know, so secure kan. Jadi kadang-kadang parents minta kita anak-anak mereka menjadi doktor and things like that kan. Jadi sometimes people do it because they are asked to do it or forced to do it. Jadi kadang-kadang that can cause a lot of anxiety, that can cause a lot of depression. Saya ada kawan yang nak jadi something else, okay, tapi parents suruh juga jadi doktor. Go through it, alhamdulillah, pass, okay. Jadi doktor tetapi tak passionate, okay. So dia habiskan juga, tetapi dia berkecimpung dalam tempat lain lah. So tak jadi pakar, hanya buat medicine tu sekadar sambilan. I see. So kita bagi locum doctors kan. So ada juga kawan-kawan sebegitu. Tapi alhamdulillah dia teruskan juga ya. Dia teruskan juga, alhamdulillah ya. Okay. So kita nampak sebenarnya itulah antaranya, macam doktor cakap tadi tu, kalau kita minat, okey kan, kalau kita minat okey, walaupun benda tu berat kita akan go through juga. Betul. Cuma kalau tak minat. So kalau macam pendapat doktor sendiri, macam kita sekarang kan, zaman sekarang persaingan pun tinggi, banyak kan, pekerjaan pun orang kata tak persaingan tinggi, tak banyak. Dah start banyak, ada AI lah dah ada itu kan. So tenaga kerja tu ataupun bidang kerja tu dah semakin terhad. Betul. So untuk anak muda sekarang, doktor rasalah patut utamakan dia orang punya passion ataupun kena fikir macam like apa je peluang ada, ambil je. Both, I suppose. Yeah, because sometimes we would like to do what we like kan, macam tu, macam do something that we are passionate about. Saya rasa tu paling bagus, okay, because kan ada kata-kata kalau kita buat sesuatu yang kita suka, kita tak pergi kerja pun kan. We don't do a single day of work when we do something we love. Betul? Yes, betul. So if you can find something like that, bravo, alhamdulillah. Tapi at the same time, in this current climate, okay, there's a lot of competition, macam you kata AI and things like that. You sometimes cannot choose and pick, okay. Saya rasa pada peringkat awal, anak-anak muda tak sepatutnya choose and pick. One, maybe you don't really know what your passion is. Mungkin you ingat, oh, I like this and I want to do this. Maybe, okay. But you know, kalau tak ada peluang, daripada kita duduk rumah mengganggu je and tak ada dapat income just because I want to follow my passion, it's not really intelligent also lah kan. So sebaiknya maybe kalau peluang yang terbuka, cuba dahulu. Mana tahu mungkin itu jalan you kan, kind of thing. Jadi yes, follow your passion, okay, but at the same time don't give up ataupun don't let go on opportunities. Okay, so we know that there are
a lot of icons out there yang kata when there's an opportunity, grab it first, learn it later. Kan? Yes, Kan? Dia kata, betul I think Richard Branson said that, right? Dia kata when there's an opportunity, grab it first And and then- then learn the trade later, kan? Kind of thing. So, because opportunity ni kadang-kadang kita tak dapat selalu kan? Dan kita jangan lepaskan peluang. And kadang-kadang bila kita cuba, kita tak suka, there's always a way that we can actually move on. Betul tak? Tapi at least we have that experience. Betul. At least dah try. And you can put that in your CV, right? Betul, And then nampaklah ada diversity sikit kan. Jadi saya rasa pemuda-pemuda sekarang tak sepatutnya sangat memilih. Okay. They should know what they want to do, but sometimes they can only learn what they really want to do when they try things out first. Yes. Kadang orang cakap apa pepatah tu, tak kenal maka tak cinta. Betul. Excellent. Betul sangat-sangat. Kadang macam saya cakap, kita sambung balik pasal tadi, yang kadang orang nampak doktor ni kita tak tahu dia punya, macam kita jumpa dia akan tunjuk professionalism. Okay? Kita tak tahu dia balik sebelum tu mungkin dia ada go through something ke, yang dia punya emosi ke apa, tapi tak boleh nak tunjuk dekat patient. Betul tak? So jadi sepanjang lah kalau untuk jadi doktor sendiri, pendapat doktor kan, apa benda yang paling berat jadi tentang doktor, tapi doktor rasa orang tak nampak pun benda tu? Pada saya lah, benda yang paling berat ialah kalau saya risau saya tak berjaya apa yang orang tu harapkan. So sebagai contoh lah, orang tu datang dengan mata yang tak nampak, okay, dan saya bagi dia kata okay, this is the way to do it and things like that, tetapi saya tak dapat nak kecapi apa yang dia impikan ataupun apa yang dia harapkan. Okay, especially kalau orang datang tak nampak, okay, memang langsung tak nampak, tapi of course dia punya harapan ialah dia nampak kembali. Betul? Tapi kadang-kadang kerosakan mata tu mungkin dah terlalu lanjut, dah terlalu banyak. Jadi kadang-kadang saya rasa berat jugalah untuk memberitahu orang tu bahawa okey, saya boleh menolong, tetapi mungkin tak seperti yang diharapkan, ataupun apa yang dia rasa dia nak tu mungkin tak dapat nak dikecapi. So itu agak berat bagi saya. Okey, maksudnya berat untuk seorang doktor tu, bagi doktor lah ya, adalah kesembuhan. Kesembuhan pasien yang datang tu, sebab dia datang dengan harapan kan. Betul. Untuk mencapaikan apa yang diharapkan. Itu kan kadang boleh agak berat kan, kind of thing. Sebagai contoh, kalau misalnya parents bawa children, right? Of course dia nak children dia tu nampak seperti kanak-kanak lain. Tetapi kalau misalnya masalah dia tu memang tak boleh nak disampai ke arah itu, of course dia nampak saya nak tengok orang tu bersedih ataupun rasa macam alamak tak boleh ke. Yang itu yang buatkan saya a bit berat hati. Kan? Okay, saya dah tahu dah ayat dia. Takut menghampakan orang. That's the word. Exactly that. Takut menghampakan harapan pasien. Betul. Faham. Betul. Alright. So selain daripada harapan orang tu sendiri, macam doktor ada tak rasa takut sebab saya tahu kebanyakan doktor yang saya kenal agak perfectionist. Bukan perfectionist, mungkin apa lagi satu perkataan, macam nak benda tu sempurna lah. Betul, berjaya kan. Betul. I think all doctors are like that. Kebanyakannya okay. So tapi sebenarnya jauh di sudut hati tu doktor ada tak pernah takut buat silap? Of course. Sentiasa. Saya rasa kalau sebagai seorang manusia dan sebagai doktor yang beretika, itu penting ya, akan sentiasa rasa risau. Okay, akan sentiasa rasa kadang-kadang tak puas hati, kadang-kadang rasa I could have done better, kind of thing. And of course bila kita nak buat sesuatu tu, kita akan rasa macam I have to give my best, okay, tetapi things can happen kan. So yes, of course. Dan saya rasa itu satu sifat yang kita sebagai seorang doktor yang perlu ada. Okay, sebab kita tak rasa macam godlike, I can get this sorted, no problem. And I think when you too overconfident, that's when problems happen. Jadi sifat risau ni saya rasa bagus kerana satu, the other thing about doctors and especially surgeon, sebab doktor mata ni surgeons ya. Okay, kita kena always think kalau of the worst scenario supaya kita prepare. So walaupun kadang-kadang surgery macam cataract surgery lah, it's quite straightforward, tetapi kita kena selalu berhati-hati. Kita kena tahu yang this can happen and know what you should do lah lepas tu. So sifat risau tu
especially me lah, sentiasa ada. Okay, bukan tak confident nak buat. Okay, itu lain Okay, of course we know what to do. Of course kita rasa confident nak buat. Okay, tetapi maybe berhati-hati, that's the word, rather than risau lah kind of thing. Betul-betul. Ya, sebenarnya kita punya tindakan berhati-hati tu datang daripada rasa risau dulu. Yes, kan? and also having perasaan risau, cautious is more be the word. Itu penting kerana then it shows that we know what our bidang kita tahu, dan kita tahu apakah yang can go wrong. Yes. Kan? Betul. You know, rather than actually tak risau and rasa macam everything can go okay, perfect. Kadang-kadang overconfidence can kill not kill lah, but cause problems as well. Betul. Agree. Dia tak boleh terlalu overconfident. Tak boleh. Walaupun kita rasa macam aku dah belajar benda ni, aku tahu, tapi still kita. And sometimes when I do surgery also ataupun treat people, walaupun dah tahu yang tu yang terbaik untuk mereka, I still think of it at the end of the day. You know, boleh ke berjaya? Can the patient be better? And sometimes I go to the clinic and say, okay, call that patient now. Okay tak? You know, kind of thing. Tu pasal saya, my philosophy is if I want to do surgery, I have to make sure that I'm in the country. I tak pergi holiday, you know, kind of thing. So saya aturkan, make sure that bila buat surgery tu I'm around, supaya kalau patient risau ke, patient sakit ke, patient tiba-tiba mengalami masalah ke, I must be around to make sure that they are okay. Macam gitu. Sebab if you go for surgery Hani, lepas tu tiba-tiba you telefon doktor tu tak ada, you rasa macam agak macam tak confident kan. Dah lah doktor tu yang buat saya betul, doktor lain pula nak betulkan, nak sembuhkan saya pula kan, kalau ada problem. Jadi that's another way of my philosophy. When I do surgery, I make sure that I'm in the country. I don't go no holiday. I'm accessible lah, maksudnya. I boleh di-contact. Maksudnya lepas daripada surgery tu, tempoh berapa lama yang maksudnya doktor nak sedia untuk prepare kalau dia nak contact untuk follow up ke apa? Kalau boleh a month or two, you know, kind of thing. So tak boleh tak ke mana-mana. I'm accessible. That's the word, accessible. Maknanya boleh di-contact. At least kalau misalnya nak jumpa patient tu, I can still go, you know, kind of thing. So if I have like holidays overseas ke apa ke, memang saya usually tak buat lah operation, you know, supaya at least I'm around. Okay, kalau ada apa-apa masalah. I have good friends who cover for me. Maksudnya kalau misalnya ada patient-patient yang saya tak ada, saya akan ask them to see all these other doctors, my fellow colleagues, and they are very, very good. Okay, tapi yelah, it's just the way I am. Okay, when I do something, I take responsibility. Kan? You know, so responsibility sampai dia sembuh lah. Kan? Tak maulah buat lepas tu lepas tangan aja kan. Ya, betul. I don't think so that's the right way to do it lah. Tapi saya tak terfikir sejauh tu. Sebabnya saya ingatkan kalau dah habislah. Kalau nak contact, just contact je. No, that's not the way to do it. At least I don't think so. At least that's my sifat risau lah, kind of thing. You know, I have to take responsibility until orang tu sembuh. And I think that's the right way to do things. Yes, agree. Maknanya kan doktor, macam sekarang kan, kalau kita tahu kan, banyak orang lah dengan apa-apa pekerjaan sekalipun, kalau dia cuti, dia sampai buat flight mode ataupun apa untuk tak diganggu. Maknanya doktor tak buat lah benda tu kan. Well, kan, actually I don't. Tetapi I have very good staffs, okay, and I have very good friends, okay, and we do that for each other. Maknanya anyway, if anything you can contact. So usually what they do is they will try to treat first ataupun try to selesaikan dahulu, and kalau betul-betul tak boleh, baru they contact me lah, kind of thing, you know. So I have a good team that does that lah. Tapi at the same time, I make sure that I am accessible as well lah. Jadi kalau saya nak buat surgery yang saya rasa saya takkan accessible, saya beritahu patient tu, either we do it after I come back, so at least I'm around, you know, and things like that, ataupun I do it way before I'm going to on holiday ke apa-apa lah. Saya jarang pun pergi holiday Hani. Okay, ya kan, betul kan? Jarang pun pergi holiday. Jarang. Usually accessible lah, alhamdulillah. I see. Okay, cool. Okay, so kalau tengok macam tu, maknanya doktor, saya boleh katakan doktor memang seorang yang bertanggungjawab dan sangat memikirkan patient. Jadi soalan seterusnya ada kaitan juga. Pernah tak doktor balik rumah, lepas tu tapi fikiran tu masih ada kat patient? Definitely. Pernah, definitely. Dan saya rasa kebanyakan doktor-doktor pun pernah mengalami benda yang sama. Especially kalau complex cases, okay? Cases yang mana mungkin tak semua, of course bila kita buat surgery ke, kita buat rawatan ke, tak ada doktor yang rawat nak bagi orang tu lagi teruk, kan? Tetapi of course risiko ada, okay? Complications occur, okay? And I think when that happens, then we tend to figure out
what did we do wrong, adakah benda tu boleh dibaik pulih lagi, ataupun should we have done something better, so itu yang penting with consultation. When we do surgery to patients, kita bagi tahu patients, okay, so this is the surgery, tapi ada complicationsnya kind of thing, and usually all of us surgeons yang trained, okay, akan tahu macam mana nak handle complications, okay. Tetapi of course that will bring, kita akan bawa balik lah benda tu, why did it happen, how did it happen, could it have been avoided, kind of thing. Tapi semua tu adalah pengalaman, pengajaran kan, yang kita hopefully dapat elakkan di masa depan. Yes. Saya dah buat ophthalmology dah more than 25 years Hani, dan saya masih lagi belajar. Okay, saya masih, hari tu saya jumpa satu patient, lepas tu saya fikir balik, wah, masih lagi dapat mempelajari benda baru. I thought, well lah, kita kan kadang-kadang angkuh kan, dah lama buat ni, I've seen everything, done everything kan. But I saw a patient and then suddenly I thought, oh my God, that's something new. Okay, Alhamdulillah, Allah nak ajar juga, and kata jangan angkuh, Yeah, that's why, you learn every time, and that's why it's important to keep going, keep learning, and ingatkan diri kita bahawa we don't know everything, and we can never know everything kan, sebab only Allah is perfect, right? Betul. Yeah. Betul. Maknanya dalam bidang oftalmologi sekalipun, dalam bidang perubatan, of course lah, yang saya tahu semua bidang ni akan ada pembaruan. Maksudnya ada sebab teknologi lah kan. Betul. So maknanya maksud doktor tadi, new thing tu adalah dari segi bidang yang doktor tengah. Yes. So there's a lot of things that are up and coming. There are a lot of things yang kita panggil more modernized kan, new technology, new research, kind of thing. So of course we go to conferences, we learn, okay, and then we update ourselves. That is perlu dan mesti, okay. Tetapi kadang-kadang when we see patients, we still can get new experiences, okay. We can still get new knowledge, kind of thing. Kadang-kadang benda yang kita tengok hari-hari pun, and then suddenly kita boleh buat begini pula macam gitu, and then we spread it to our friends who try it out and go like, yelah, actually, so that's why it's important to actually always update yourself. Tapi kerja tu is important jugalah kan. Okay, menarik ya. Sebenarnya banyak benda ya. Betul. Kita tahu. Dah cerita macam ni baru tahu. Okay, banyak benda. And selain daripada itu juga doktor kan, macam setiap profession juga saya percaya, contoh macam cikgu ke bidang-bidang ni, kita ada pegang satu amanah. Betul. Okay, amanah. So kalau bagi pendapat doktor sendiri, apa maksud amanah bagi doktor? Wow, deep Hani, so deep. Amanah Amanah tu pada saya macam, satu tu jujur lah, kita kena amanah dan jujur, betul. Tapi satu, it's also a responsibility kan. Amanah tu mana Allah dah amanahkan saya untuk menjaga mata orang kan. So it's a responsibility, okay. Mana sesuatu yang kita telah diturunkan, dipertanggungjawabkan. That's right, okay. Dan kita perlu jalankan tugas tu dengan sebaik yang boleh, okay, dengan integrity lah. So bila kita buat sesuatu tu, pastikan yang terbaik, okay. Pastikan yang terkini, of course, okay. Dan yang terbaik tu bukan sahaja terbaik as in terbaik untuk orang tu khususnya. That's another thing. Medicine betul ada dia punya cara untuk membaikkan orang, okay. Ada treatment protokol, okay. Kalau sakit ni pakai ubat ni, kalau mata macam ni buat surgery ni. Tetapi kita juga kena faham bahawa orang kat depan kita adalah manusia, bukan mata sahaja, ataupun bukan jantung sahaja, bukan paru-paru sahaja. Kalau kita sebagai doktor paru-paru ke jantung kan, kita kena faham bahawa orang tu adalah manusia. So I make sure that sometimes kita kena cater sikit lah according to that person's orang tu dia personality ke, not personality but how they are and things like that, okay. So itu yang maksud saya terbaik. Terbaik bukan saja daripada segi what kind of treatment yang terbaik untuk orang tu, tapi khusus untuk orang tu apakah yang terbaik, okay. Boleh saya bagi contoh? Boleh. Kalau cataract surgery, sekarang ni kita boleh masukkan kanta apa-apa sahaja. Ada banyak-banyak kanta kat luar tu. So cataract surgery ni kita keluarkan kanta yang dah keruh, yang asal yang dah keruh, dan kita masukkan kanta implant yang lain, okay.
Tetapi kanta implan ni ada berbagai-bagai. Tak semestinya macam yang Hani pakai tu sesuai untuk saya. Tak semestinya apa yang Hani pakai sesuai untuk Mak Hani, kind of thing. So itu yang saya panggilkan individualized. Itu yang kita kena faham. Khas untuk orang tu. So treatment dia sama, kita kena buat cataract surgery, tapi kita nak implankan apa yang terbaik untuk orang itu. Kan? Kita tak boleh nak fikirlah kita patut implan yang paling mahal. Tak boleh macam gitu kan, sebab mungkin yang paling mahal tak sesuai untuk orang tu. Yes. So you have to have a mindset di mana you have to make sure that person is the best for that person and not the best for you. Faham. You know what I mean? Faham. So itu amanah pada I. So buat benda tu dengan jujur, seikhlas hati. Walaupun orang tak tahu, dan untuk kebaikan orang itu juga, bukannya untuk kebaikan kita. Macam gitu. Betul? Boleh faham ni? Boleh faham. Sangat detail sebenarnya apa yang doktor cerita tu. Tapi ini sebenarnya tadi doktor ada jawab jugalah. Tapi sikit lah. Hani nak tanya doktor, ada tak dalam banyak-banyak momen, mungkin ada momen ada yang buatkan doktor betul trigger, okay, I rasa memang berbaloi buat I cerita satu cerita lah, paling best lah, okay, and I tell this to all my family kalau misal ada jumpa-jumpa lah kan. Ada satu auntie yang sangat tua, bukanlah tua sangat, but she's in her 70s, berusia, you know, okay, macam nenek-nenek lah, a Chinese auntie lah kind of thing kan. So datang memang mata tak nampak, okay. So I did surgery for her, okay. Seminggu selepas tu penglihatan dia nampak. Dia dah masuk bilik saya untuk her follow up. Dia terus pergi kat muka saya, dia pegang pipi saya, dia cium kanan, dia cium kiri. Lepas tu dia tengok muka saya, oh doktor banyak tembam rupanya. Dia cakap macam tu. Yes, but you know, to me that was such a beautiful moment because maksudnya dia tak nampak all this while, tapi dia sangat happy. Dan bila dia tengok muka saya, agaknya mungkin dia tak nampak kan, jadi dia duduk bayangkan dalam kepala dia macam mana agaknya rupa doktor ni kan, macam gitu agaknya lah kan. So bila dia nampak saya tu, dia macam okay, pegang pipi saya, dia kiss on the right, kiss on the left, and dia kata, oh banyak tembam rupanya doktor Comel. So that's something that I can never forget and really makes me happy lah. Maksudnya dia, walaupun kita baru buat sebelah, okay, tapi dengan penglihatan ada, dia boleh jalan kaki sendiri, kata dia kena pimpin kan. And then I also remember masa dia mula datang tu, baju atas baju bawah tak match, tapi masa dia datang hari tu, wah, baju matching, you know, kind of thing. Sebab dia dah boleh nampak kan. So improve quality of life kan. So she's very happy, you know. Ada lagi cerita-cerita dia lah, dia nampak cucu-cucu dia tak sangka dah besar-besar, you know, kind of thing. So all those little stories, very simple kan, makes you happy and make your work berbaloi lah. I see. Oh my god. I rasa macam okay, terbayangkan macam mana auntie tu pegang I know, she was so cute. She's such a cute auntie also. Okay, menarik doktor cerita tu. Macam cute lah. Dia sebab kita, daripada kita tahu okay, macam doktor kata tadi, dia pakai baju. So kita rasa macam I buat sesuatu ni sampai dia boleh, you know, ada sesuatu impact dia. Of course, yes, yeah. The best thing is to improve somebody's quality of life. I think in medicine, all of doctors feel that is the best thing lah, somebody's quality of life. Sometimes kita tak boleh nak sembuhkan dia 100%, okay? Betul. Tetapi kita boleh improve a little bit of their quality of life, and that's important. Ya, nampak result pula tu depan mata lagi. Lagi lah rasa macam okay. Buat benda yang betul. I'm so happy. Exactly. Okay. Alright doktor, nampaknya kita dah sampai ke penghujung episod. Terima kasih. Sama-sama Hani, that was fun. Yes, and perkongsian yang sangat-sangat saya rasa ramai orang tak tahu ya. Kat luar sana ramai yang tak tahu. Dan saya rasa lepas episod ni ramai orang akan nampak doktor bukan sekadar title, bukan sekadar doktor. Doktor pun manusia biasa yang rasa struggle, rasa takut juga buat silap, tapi masih memilih untuk membantu orang. So itu yang sangat-sangat penting. Jadi kita jumpa lagi untuk episod akan datang dalam Borak Kencang Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye. Eye Care Specialist.